Kena tanya, sahabat buat tak? Sahabat Nabi ke? Sahabat Nabi tak buat lah, tapi sahabat kita ramai lah buat. Tinggal. Kata Imam Ahmad, prinsip ahlu sunnah adalah berpegang dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Berpegang dengan para sahabat dan mengikuti jalan mereka, meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Siapa kata ni ikhwan? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahawa ahlu sunnah meyakini kemaksuman dan keselamatan hanya ada pada manhaj salaf, bahwasanya seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Quran dan sunnah menurut pahaman salafus salih adalah menyimpang daripada siratal mustaqim. Penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Kebenaran yang ada pada mereka juga sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj salaf. Takat mana yang kita duk buat ni sama dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, takat itulah hidayah Tuhan. Takat itulah kebenaran berpihak pada kita. Banyak mana kita duk pergi buat, duk ikut jalan-jalan yang tak tentu arah, banyak itulah kesesatan dan penyelewengan kita. Sekiranya para pengikut manhaj menyimpang itu mengikuti pedoman manhaj mereka, nescaya mereka tidak akan dapat mewujudkan hakikat penghambaan diri kepada Allah sebagaimana semestinya selama mereka jauh daripada manhaj salaf. Tak dapat. Kalau kita tak ikut Nabi, kita tak ikut anak didik Nabi, kita nak tahu Nabi Muhammad berjaya tak berjaya dalam dakwah dia, kita tengok para sahabat. Sampai Quran turun memberi pengiktirafan para sahabat ahli syurga. Itulah kejayaan Rasul. Rasul telah berjaya bawa manusia sampai depan pintu syurga, dan Quran turun. Quran tu kalam Tuhan. Quran kata mereka ahli syurga dan akan dapat redha aku. Itulah kejayaan Nabi dalam mentarbiah mereka. Kalau kita nak berjaya, kita kena tengok macam mana Nabi tarbiah mereka. Jangan pakai jalan lain. Jangan sekali-kali pakai jalan lain. Ikut jalan tu. Kita akan berjaya macam tu. Tak akan sampai pada penghambaan diri pada Allah. Tak akan sampai pada takarrub diri kepada Allah. Kita tak akan kenal makna takarrub. Sebagaimana selama mereka jauh daripada manhaj, sekiranya mereka berhasil meraih tampuk kekuasaan tidak berdasarkan kepada manhaj lurus ini, maka jangan terpedaya dengan hasil yang mereka perolehi. Kalau dia sebuah kerajaan yang besar, dia tak ikut manhaj para sahabat dalam mentadbir suatu urusan, jangan terpedaya dengan kemenangan dia. Menang kalah ini bukan tanda Tuhan redha dan Tuhan murka, ikhwan. Oh, saya menang ni, alhamdulillah lah, ni tanda Tuhan bersama dengan kita. Dah. Bukan macam tu. Tak. Kita kalah ni tanda Tuhan tak redha kita. Dah. Kan manusia kata dapat rezeki, ini Tuhan redha, akraman, Rabbi akraman. Bila Tuhan tahan rezeki, dia kata Rabbi ahanan, Tuhan hina aku. Allah kata kalla balla tukrimunan yatim. Bukan macam tu. Kalla ni maksud dia apa? Nak menolak pembicaraan, nak tolak apa yang Allah sedang cakap. Kalla, bukan macam tu. Masalah hampa ni banyak anak yatim depan hampa buat tak tahu je dengan rezeki aku bagi pada hampa. Hampa tak sumbang pun dekat orang. Tuhan ingatkan kepada kita, jangan terpedaya. Maka jangan terpedaya dengan hasil yang mereka perolehi itu, kerana kekuasaan hakiki dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah bagi orang yang berada di atas manhaj salaf ini. Pasal itu ikhwan, last sekali punya keputusan dalam apa sekalipun, dia akan balik pada individu kena buat keputusan. Dan individu tu kalau dalam diri dia tak ada manhaj salaf, dia akan buat keputusan yang silap. Last sekali, jabatan apa sekalipun, last sekali kena buat keputusan, pengarah besar. Dan pengarah besar tu otak dia macam mana? Dia mungkin bincang dengan semua orang, saya nak buat keputusan ni bukanlah keputusan saya seorang. Betul, dia bincang. Tapi final decision dia kena ambil setelah dia dengar semua orang cakap. Rumusan tu dia kena buat. Otak dia macam mana? Kalau otak dia duk tengok orang dia ikut Nabi ni semua tak betul, dia akan buat satu law yang seksa tengah belakang mereka ni.
Pasal tu ikhwan, individu punya kepahaman tu penting, kerana dia akan mewakili satu jabatan yang besar, satu kerajaan yang besar. Kalau pemimpin kita bodoh, kalau bahasa saya ni, kalau kan, kalau ni maksud dia underestimate, apa underestimate dia kata, underestimate, kalau lah kan, maka dia akan rojok dengan orang lain, dia akan rojok dengan satu individu. Kalau individu dia rojok tu tak ada otak, apa itu salafus salih, tak ada otak dia, apa salahnya niat kita baik, maka siaplah pemimpin tu, dia akan inject benda ni masuk, dan pemimpin tu akan terima. Kita tengok betapa betul yang Nabi ajar kepada kita ikhwan, mendidik generasi, mendidik sensitiviti agama daripada anak kita kecil-kecil, bagi dia rasa sensitif agama, dia rasa kenal Nabi dia sayang kat Nabi dia kenal para sahabat. Kita mengaji sirah Nabi ni, kita duduk mengaji di masjid, di semua-semua tempat, tapi kita balik rumah, kita tak ada masa nak sembang sirah Nabi dengan anak-anak kita. Mereka kena tahu kemuliaan. Sekurang-kurangnya saya rasa ikhwan, buku yang kita baca ni manhaj ni, daripada muka surat 1 ni sampai kita nak masuk muka surat 115, dia adalah benda wajib. Kalau kita ada anak-anak di bangku sekolah ni, sembang dengan mereka, bagi mereka tahu, itulah pendidikan ikhwan, itulah kejayaan dakwah, itulah kejayaan dakwah. Bukan ada pada orang pun, tak ada pada keluarga kita. Besok anak saya nak kahwin, menantu nak masuk mai, bukan saja menantu nak masuk mai, dia akan menantu nak masuk mai dalam rumah saya, nak heret dengan bapak dia. Saya punya bisan kan? Bisan lah. Bisan saya macam mana otak dia? Dia nak main bila? Lagi 20 tahun akan datang. Menantu nak main dengan bisan pun lagu nak main. Bisan tengok-tengok, alamak bisan terkejut. Alamak bisan aku ayat acak tu. Tak mampu dia. Tak jahadam dia. Lah ni anak saya duk kecil. Anak saya duk kecil, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nak kena bagi tahu kat depa manhaj, supaya depa lebih sayang manhaj ni daripada depa sayang duit depa, jawatan depa dan segala-galanya. Tak, kalau nanti berupa satu simpang depa kena buat keputusan, dia akan tinggal agama dia. Tinggal agama ni bukan jadi murtad dah, prinsip agama tu dia akan tinggal. Dan dia tak tahu yang mana hak, yang mana batil, dan dia tak tahu kemusnahan nak pergi sampai setara mana, dia tak tahu. Tengok ikhwan, kita duk baca benda ni ikhwan, jangan kita merasa terasing kerana sedikit orang yang mengikuti kebenaran, dan jangan pula kita terpedaya kerana banyaknya orang yang tersesat. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahawa generasi akhir umat ini hanya menjadi baik dengan apa yang menjadikan baik generasinya awal. Alangkah meruginya orang-orang yang terpedaya dengan manhaj baru yang menyelisih syariat dan melupakan jerih payah salafus salih. Alangkah kerugi besar. Ayam peluh mereka, tangisan mereka, darah mereka, pengorbanan mereka, kalau kita lupa lah ikhwan, Allah Akbar. Mereka seolah-olah titi, kita duk pijak hari ni tak jatuh bawah. Mereka lah titi penyambung. Perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, segala ma'rakah yang berlaku ni, peperangan yang berlaku ni, kerana mereka berperang lah kita boleh dapat Islam macam ni. Dan paling dahsyat, kita boleh belajar asal daripada mereka. Jangan lupa, dia kata jerih perih payah para salafus salih. Manhaj baru itu semestinya dilihat dengan kacamata syariat, bukan sebaliknya. Apa saja orang mukmin benda baru, kita kena nilai dengan syariat Tuhan. Kena tanya, sahabat buat tak? Sahabat Nabi ke? Sahabat Nabi tak buat lah, tapi sahabat kita ramai lah buat. Tinggal.